Di satu sudut dunia, ada satu tanah yang tak tercemar oleh waktu. Tempat di mana kabus pagi menyelimuti sawah luas seperti selimut kasih ibu. Di mana gunung dan lembah berdendang dalam bahasa alam yang hanya hati yang tenang mampu faham. Inilah Sumatera Barat, serpihan syurga yang jatuh perlahan ke bumi dan menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang rindu akan damai, indah dan asli. Aku datang bukan untuk bercuti. Aku datang untuk merasa dan menghidupkan cerita yang tak semua orang sempat nak dengar. Ini bukan sekadar travel vlog. Ini adalah perjalanan hati di bumi yang bernama Ranah Minang. Sesampai je aku dekat airport Minangkabau ni, aku terus disambut dan disapa oleh Pak Dian. Bagi aku, Pak Dian ni bukan sekadar Pak Supir, tapi dia ni lah orang yang paling function sepanjang kami berada dekat sini. Daripada awal sampailah habis, Pak Dian ni memang lain macam. Dia bukan sekadar jenis bawa je, dia suka bercerita. Setiap tempat yang aku lalu, mesti ada je info dia selit. Tentang adat Minang lah, tentang sejarah, makanan dan juga cara hidup orang dekat sini. Semuanya keluar daripada mulut dia. Lagi satu yang aku suka, Pak Dian ni langsung tak merungut. Kami request tempat-tempat yang rare, yang tak masuk dalam itinerary pun, dia okey je. Siap dia sendiri yang cadangkan tempat-tempat yang rare yang kita orang sendiri pun tak tahu tempat tu wujud. Jadinya kalau korang ada plan nak datang ke Sumatera Barat, nak jumpa Pak Dian, aku ada letak nombor dia dekat bawah. Daripada bawah tadi, kami terus naik ke atas. Satu tempat yang orang tempatan panggil Puncak Kawah Gudester. Lokasi tempat ni betul-betul terletak di atas Desa Pariangan. Desa yang orang sini bangga sebut sebagai desa terindah di Ranah Minang. Dan bila kau sampai dekat atas ni, kau akan faham kenapa. View dia bukan main-main. Gunung Merapi berdiri tegak dekat belakang, rumah-rumah kayu tradisional tersusun, sawah yang menghijau, semua nampak macam lukisan yang hidup. Aku lepak dekat warung kecil atas puncak ni sambil minum kopi kawah, kopi unik dari Minangkabau. Kalau korang nak tahu, kopi daun kawah ni bukan diperbuat daripada biji kopi tau, tapi daripada daun kopi yang disangai. Rasa dia tak pekat macam kopi biasa, tapi ada bau yang halus dan rasa pahit-pahit manis. Kopi daun kawah ni sebenarnya dah lama. Dulu waktu zaman penjajahan Belanda, biji kopi dirampas dan dibawa ke Eropah. Tinggallah orang kampung bereksperimen dengan daun-daun dan lahirlah tradisi minum kopi kawah ni. Desa Pariangan ni sendiri bukan calang-calang. Dikatakan antara kampung Minangkabau paling tua. Dan di sini jugalah dikatakan tempat asal-usul adat dan budaya orang Minang bermula. Rumah-rumah kayu ni dah berdiri sejak ratusan tahun dulu. Dekat sini, adat masih hidup. Kalau kau tanya orang kampung, mereka masih guna sistem kaum, di mana harta dan warisan disalur ikut perempuan, bukan lelaki. Satu konsep yang sangat unik dalam budaya Melayu. Lagi satu, kalau korang nak tahu, dekat sinilah di kaki Gunung Merapi terletaknya Nagari Tua Pariangan. Sebuah desa yang pernah diiktirafkan oleh majalah Budget Travel Amerika sebagai salah satu daripada 5 desa tercantik di dunia. Tapi yang indah dekat sini bukan sekadar pemandangannya, tapi cara hidup yang masih terikat dengan adat. Rumah gadang masih dijaga, surau tua masih aktif dan sawah terbentang macam lukisan hidup. Bagi orang luar, ini luar biasa. Tapi bagi orang sini, ini cuma cara mereka menjaga warisan. Akhir sekali, kalau kau datang ke Sumatera Barat ni,
jangan skip tempat ni. Sebab dekat sini kau bukan je dapat minum kopi, tapi kau dapat rasakan dan hidup dalam sejarah. Selepas menunaikan solat Jumaat dekat desa terindah Pariangan tu, aku terus gerak ke Pondok Flora, restoran legend yang ada dekat Tanah Datar ni. Tempat ni famous sebab ikan bakar dia, ditambah pula dengan suasana dia yang memang tenang gila dekat sini. Restoran dia ni dibina di atas kolam ikan, dikelilingi pula oleh sawah-sawah yang menghijau. Masa sampai dekat sini, staf dia memang welcome kita orang dengan sangat baik. Restoran ni memang ramai pelancong singgah, sama ada dari dalam negara atau luar negara. Senang cerita, tempat ni memang tempat lepak makan yang best kalau kau tengah jalan-jalan dekat area sini. Menu utama dekat Pondok Flora ni mestilah ikan bakar dia. Ikan fresh, dibakar dengan rempah khas Minang, makan dengan nasi panas-panas dan sambal lado yang pedas-pedas manis. Memang ngam gila. Selain daripada tu, ada juga rendang, gulai ayam dan lauk pauk lain. Tapi aku suggest, jangan lupa try ikan bakar dia dulu. Percayalah cakap aku, ikan bakar dekat sini takkan buat korang kecewa langsung. Sebab rasa dia memang unik dan memang sedap. So, kalau korang ada plan datang ke Bukit Tinggi atau Batu Sangkar, pastikan singgah dekat Pondok Flora ni. Makan best, view power, memang puas hati. Lepas makan tengah hari tadi, aku singgah ke satu lagi spot yang agak rare, iaitu Polka Cafe. Polka Cafe ni terletak dalam hutan pine dekat Sikabu. Vibe tempat ni memang tak sama macam mana-mana kafe yang pernah aku pergi sebelum ni. Hutan pine jadi bumbung, tanah jadi lantai, tapi tengah-tengah tu ada kafe. Siap ada muzik-muzik yang slow, kopi panas dan meja kayu rustik yang buat kau tak nak balik sebenarnya. Dekat sini, aku try kopi specialty diorang. Kopi Polka, tak manis sangat, smooth dan paling penting, fresh. Kopi-kopi dekat sini memang diorang brew elok-elok. Sambil kau menunggu kopi tu, sambil kau layan view sekeliling yang tenang gila macam ni, kalau kau jenis datang tempat nak tenangkan kepala, inilah spot dia. Bagi aku sendiri, tempat ni tak adalah besar sangat, tapi cukup untuk rasa selesa. Ada pot baring atas beanbag, ada meja lepak bawah pokok dan paling best, setiap sudut macam dia buat untuk ambil gambar. Lighting dia memang natural, vibe dia memang Instagram ready. Jujur aku kata, Polka Cafe ni adalah bukti yang Sumatera Barat bukan setakat tempat sejarah, tapi ada juga spot-spot yang relevan dengan generasi kita. Kalau kau sangka Sumatera Barat ni cuma untuk orang tua, untuk tengok gunung, untuk shopping, engkau memang silap besar sebenarnya. Sebab dekat Sumatera Barat ni banyak gila kafe-kafe estetik, kafe-kafe hipster, kafe-kafe cantik yang memang tak pernah jumpa dekat tempat lain. Banyak yang wujud dekat sini. Korang kena explore sendiri tempat ni. Sawah Lenggek yang terletak di Sikabu. Tempat ni tengah naik sekarang, tapi vibe dia masih ori kampung. View sawah dia macam lukisan hidup, dikelilingi bukit, udara sejuk dan suasana kampung yang tenang. Dekat sini, aku tak plan nak makan banyak-banyak pun. Sekadar order 2 benda simple je. Aku cuma order ais jeruk dan juga bakso urat dia. Cukuplah untuk buat lidah ni menari sambil mata melihat view yang sangat cantik dekat depan ni. Sawah Lenggek ni bukan jenis tempat datang ambil gambar, post dan terus balik. Dia ada vibe, ada rasa. Tempat ni macam slow motion version of life. Ramai datang bukan setakat nak makan je, tapi nak rasa udara sejuk, pokok tinggi dan suasana yang buat kau lupa pasal WhatsApp.
Lepak dekat sini sangat best pada waktu petang. Matahari jatuh perlahan, lampu gantung mula menyala dan udara makin sejuk. Pada pendapat aku, kalau kau dah penat dengan dunia, datanglah sini. Duduk diam-diam, hirup kopi, tengok daun bergerak. Kadang-kadang itu je yang kita perlukan dalam hidup ni. Sebab sekali-sekala kita memang kena menenangkan diri dengan alam. Sebab hidup dekat dunia ni memang keras. Sesampai je aku dekat Sawarna Bumi Harau ni, waktu dah masuk waktu maghrib. Langit dah mula gelap, tapi lampu-lampu kat kawasan ni dah mula menyala, memberikan suasana yang sangat tenang dan romantik. Tempat ni memang terkenal dengan konsep glamping yang estetik, dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi dan sawah hijau yang sangat luas. Aku stay dekat villa dekat sini. Bila masuk je villa ni, aku terus nampak ruang yang luas dan selesa. Ada katil king size, ada aircon, ada TV pintar dan juga wifi percuma. Bilik air dia moden dan bersih, lengkap dengan air panas dan toiletries. Ruang tamu dia aku boleh katakan memang cozy gila. Sofa empuk, meja kopi dan lampu kuning yang bagi suasana yang sangat tenang. Sesuai untuk lepak sambil tengok TV atau baca buku. Daripada jendela villa ni, pemandangan dia memang tak boleh lawan. Sawah hijau luas terbentang dengan tebing granit harau yang menjulang tinggi. Rasa macam dalam lukisan. Suasana malam dekat sini memang tenang gila. Lampu-lampu dekat sekitar resort ni menyala bagi suasana yang sangat damai dan romantik. Boleh dengar bunyi cengkerik dan angin sepoi-sepoi. Memang tempat ideal untuk rehatkan otak korang. Selepas mandi dan siap-siap dan segarkan badan, aku keluar jalan-jalan kejap dekat restoran Sawarna Bumi ni. Suasana dia memang chill. Betul-betul sebelah sawah yang sangat luas dan angin sepoi-sepoi bahasa. Untuk dinner malam ni, aku order nasi goreng je. Simple tapi sedap. Wife aku pula ambil nasi putih dengan sup ekor. Kuah pekat dan penuh rasa. Lepas makan, aku lepak jap dan aku jalan-jalan dekat sekitar Sawarna Bumi ni. Dan aku perasan ada fire camp dengan orang karaoke pakai screen besar dekat situ. Memang seronok tengok suasana hidup sikit. Tapi aku tak lama pun sebab mood aku nak rehat dan tidur je malam ni. Selamat pagi daripada Lembah Harau, Sumatera Barat. Cuba korang bayangkan, cahaya matahari mula menyinari hamparan sawah padi yang menghijau dan luas. Dan juga kabus-kabus halus berarak lembut atas lembah yang dikelilingi tebing granit yang menjulang tinggi. Lembah Harau ni bukan setakat cantik, tapi penuh dengan kisah dan keajaiban alam yang dah terbentuk ribuan tahun dulu. Tebing-tebing granit yang ada tu diukir oleh proses geologi yang sangat panjang. Hasil erosi dan aktiviti semula jadi yang menjadikan tempat ni sangat unik dan lawa dan sangat luar biasa. Konsep penginapan dekat Sawarna Bumi ni memang padu. Gabungan alam semula jadi dengan gaya moden yang santai tapi sangat kelas.
Warna putih bersih glamping tu dan kontras cantik dengan kehijauan sawah dan juga warna-warna villa yang ada dekat sini menjadikan tempat ni sangat eksklusif, tetapi masih tetap dekat dengan nature. Dekat sini ada banyak sangat spot selfie yang memang kena bayar, tapi special sikit sebab aku tidur dekat villa sini, so aku dapat masuk semua tempat ni free je tanpa perlu fikir kos tambahan. Dekat sini, diorang decorate setiap spot dengan props yang cantik, bunga-bungaan warna-warni dan ada vibe yang ala-ala Bali yang buat korang rasa macam dalam movie travel yang best gila. Suasana bumi harau ni memang perfect untuk sesiapa yang nak escape dari kesibukan, cari ketenangan dan juga spot menarik untuk konten Instagram. Makan angin, recharge tenaga dan tengok sunrise yang epic ni memang tak boleh dilepaskan kalau korang datang ke Sumatera Barat. Percayalah cakap aku, pengalaman pagi dekat sini memang lain macam, memorable dan buat korang rasa nak repeat dan datang lagi sekali dekat sini. Lepas breakfast tadi, Pak Dian dah ready tunggu dekat depan. Hari ni, aku nak terus explore spot-spot menarik dalam Lembah Harau ni. Dan tempat pertama, dia bawa kami ke satu air terjun yang nama dia pun dah rare dah. Air terjun Akar Berayun. Terletak tak jauh pun daripada jalan utama, lebih kurang 200 meter je berjalan kaki. Kalau korang bernasib baik, korang datang lepas hujan atau musim air banyak, aliran air dia memang padu gila. Jatuh sangat laju dan deras. Bunyi pun menenangkan. Kalau ikut info orang dekat sini, air terjun ni antara yang paling mudah akses dalam kawasan Harau tau. Sebab tak payah hiking bagai pun. Sesuai sangatlah kalau korang nak bawa family ataupun nak relax je. Korang mesti ingat yang Konoha tu cuma wujud dalam anime Naruto je. Cuba korang tengok ni. Ini bukan CGI, ini real. Inilah dia, Desa Konoha ataupun Puncak Konoha di Lembah Harau, Sumatera Barat. Tebing-tebing yang tinggi ni yang berada di sekitar Puncak Konoha ni, tinggi dia lebih kurang sampai 500 meter tau. Mirip gila dengan tebing Hokage dalam anime tu. Siapa sangka dekat Sumatera Barat ni ada tempat yang boleh buat kau rasa macam masuk dalam dunia Naruto. Kalau korang memang peminat Naruto ataupun peminat alam semula jadi, memang Puncak Konoha ni adalah wajib masuk dalam bucket list korang. Ini bukan Switzerland, bukan juga New Zealand, tapi inilah dia, Lembah Harau. Di tengah-tengah lembah yang dikelilingi tebing purba setinggi langit ni, berdiri satu homestay yang sangat luar biasa. Abdi Homestay. Nama dia mungkin kedengaran simple, tapi sekali je kau jejakkan kaki dekat sini, confirm korang akan rasa macam kau masuk dekat dunia lain. Apa yang membuatkan aku lebih terkejut dekat sini, tempat ni bukan lagi rahsia dekat mata dunia.
Masa aku tengah ber-OOTD dekat sini, aku jumpa banyak gila pelancong daripada Belanda, UK, Perancis. Semuanya tengah cari benda yang kita orang lokal ni selalu lupa, iaitu ketenangan. Dekat sini, kau tak perlukan Netflix. Cukup kau tengok tebing yang berumur lebih 30 juta tahun tu, dan kau dengar bunyi cengkerik, dan kau rasa angin sejuk menyapa dari celah-celah bukit tu, dah cukup memadai. Kalau kau nak tahu kenapa pelancong Eropah sanggup naik motor berjam-jam daripada bukit tinggi semata-mata nak stay dekat sini, inilah sebab dia. Sebab suasana dekat sini memang epic. Abdi Homestay 2 ni terletak betul-betul di tengah-tengah lembah Harau. Dikelilingi tebing batu kapur yang tinggi dan sawah yang menghijau. Homestay ni baru siap lebih kurang setahun, tapi cepat betul menjadi pilihan ramai traveller, terutamanya daripada Eropah. Cottage dekat Abdi Homestay 2 ni, dia lebih simple tapi cozy. Ada sentuhan moden, tapi masih kekalkan vibe-vibe kampung Minang yang asli. Pak, bapak namanya apa? Iqbal. Bapak Iqbal. Korang kalau nak sewa Abdi Homestay yang cantik ni, boleh roja Abang Iqbal. InsyaAllah. Tapi saya kerja je. Kerja ke? Di owner ke? Tak owner. Tapi dengar-dengar nak tambah lagi 3. Tambah 3 lagi. Cik masuk Satu aja dah susah. Tambah 3 lagi. Yeah. Apa yang bestnya bila korang stay dekat sini, korang akan dapat rasakan kehidupan seperti orang Minang. Mulai daripada breakfast tradisional yang disediakan, sampailah layanan mesra yang buat kau rasa macam nak balik kampung sendiri. Bukan tu je, dekat Abdi Homestay 2 ni juga, korang boleh dapatkan spot-spot shooting video yang power. Sebab view sawah, air terjun dan tebing batu dia memang wow gila. So memang puas hatilah kalau korang nak santai dan juga buat konten dekat sini. Jadinya, kalau korang ke Lembah Harau, jangan lupa check in dekat Abdi Homestay 2 ni. Gabungan alam, ketenangan dan pengalaman budaya Minang yang masih asli. Seterusnya, jom aku bawa korang sama-sama kita explore ke Kelok 9, satu ikon di ranah Minang yang memang tak boleh dilepaskan. Kalau korang nak tahu, jambatan ni dibina bagi memudahkan perjalanan antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Sedikit info, sebenarnya Kelok 9 ni asalnya bukanlah 9 selekoh je, tapi ada lebih daripada tu. Cuma nama 9 ni yang melekat sebab paling mencabar. Jambatan ni telah siap dibina pada tahun 2013 dengan teknologi yang sangat canggih untuk tahan gempa, sebab kawasan ni memang aktif dengan aktiviti tektonik. Daripada Kelok 9, Pak Dian bawa aku makan di nasi kapau Haji Syam yang terletak di Los Lambuang, Bukit Tinggi. Sedikit info, nasi kapau ni berasal daripada Kampung Kapau, Agam, dan ia berbeza dengan nasi padang biasa. Lauk-lauk yang dihidang disusun bertingkat-tingkat dalam dulang yang besar, dan pelanggan pilih sendiri lauk mana yang mereka nak. Lauk-lauk ni dimasak secara tradisional menggunakan rempah ratus asli Minang yang diwarisi turun-temurun. Antara lauk-lauk yang wajib korang cuba ialah gulai tembusu, gulai tunjang, dan yang paling penting, kena ambil jugalah rendang dia. Sejujurnya, kalau daripada hati aku sendiri, aku boleh katakan nasi kapau ni ialah nasi padang yang paling sedap yang pernah aku makan dalam hidup. Lemak, masin, pedas, semuanya cukup dan sangat balance. Jadinya, kalau datang ke Bukit Tinggi, korang wajib cuba nasi kapau. Lepas kenyang makan nasi kapau tu, aku dan Pak Dian terus naik ke puncak lawang nak layan view indah Danau Maninjau daripada atas. Tetapi, sewaktu dalam perjalanan, kabut semakin tebal sampai hampir tak nampak apa-apa pun. Jadi Pak Dian pun ajak aku singgah dulu dekat satu spot rahsia dekat situ. Tempat ni free je dan sesuai untuk riki-riki dulu cuaca sebelum masuk ke kawasan puncak lawang yang kena bayar tiket tu.
Bagus betul Pak Dian ni. Sebab kalau kau terus masuk je dekat puncak lawang tu dan cuaca tak elok, kau tetap kena bayar. Tapi apa-apa pun, nasib aku memang tak baik. Kabus tebal gila. Danau langsung tak nampak. Memang kecewa sebenarnya. Tapi apa yang buat aku rasa lega sikit, aku dan wife aku sempat minum jus alpukat yang paling sedap pernah aku rasa. Lemak berkrim dan segar. Secawan jus dekat situ cuma RM5 je. Murah gila. Lepas aku kecewa dengan kabus tebal dekat puncak lawang tu, aku terus singgah di Cafe Taruko, satu tempat yang terletak dalam lembah hijau, Ngarai Sianok, Bukit Tinggi. Bangunan dia memang unik. Ikut reka bentuk rumah adat Minangkabau dengan atap tajam dan ukiran tradisional. Semasa lepak dekat sini, aku order pisang cheese coklat yang rangup dan sangat manis, serta kopi tubruk dia. Kopi asli Indonesia yang pekat dan harum sangat bau dia. Sambil layan makanan dan minuman, aku dapat nikmati pemandangan luar biasa dan udara yang segar. Memang rasa relax sangat dekat sini. Kalau korang nak tahu, Chef Gordon Ramsay pernah singgah ke Cafe Taruko ni dan cuba sendiri masakan Minang asli dalam rancangan Gordon Ramsay Uncharted. Disebabkan kedatangan Gordon Ramsay ni lah memberi pengiktirafan besar kepada Cafe Taruko ni sebagai tempat makan yang berkualiti dan autentik. Kalau korang datang ke Bukit Tinggi, jangan lepaskan peluang singgah di Cafe Taruko ni. Tempat ni memang hidden gem untuk yang nak rasa makanan tradisional sambil menikmati suasana alam yang tenang dan nyaman. Selepas seharian berjalan-jalan, aku dan wife check-in di Fahira Hotel yang terletak di tengah bandar Bukit Tinggi. Lokasi dia sangat strategik. Hanya 2 minit je berjalan kaki ke Jam Gadang, ikon terkenal Bukit Tinggi tu. Hotel ni berkonsepkan syariah, jadi sangat sesuai untuk yang mencari penginapan yang selesa dan sangat tenang. Kebersihan dan keselesaan bilik memang tip-top, lengkap dengan aircon, dengan TV, wifi percuma dan peralatan ibadah seperti sejadah dan Al-Quran. Harga pun sangat berbatutan, sekitar RM500,000 je semalam, dengan sarapan halal yang sedap dan variasi menu yang sangat memuaskan. Staf-staf dekat sini sangat ramah dan membantu, membuatkan penginapan kami sangat menyenangkan. Kalau korang ke Bukit Tinggi, Fahira Hotel ni memang pilihan tepat. Lokasi strategik, harga berpatutan dan servis sangat terbaik. Selepas mandi, solat dan rehat sekejap, aku dengan wife decide untuk jalan kaki ke Jam Gadang. Bila aku sampai je dekat Jam Gadang, memang aku terus jatuh cinta dengan menara jam ni. Dibina pada tahun 1926 oleh penjajah Belanda dengan reka bentuk atap Minangkabau yang sangat cantik dan unik. Jam Gadang merupakan satu simbol kuat budaya dan sejarah Minangkabau yang masih hidup sampai hari ini. Memang enjoy lepak dekat Jam Gadang tu. Tapi masa tengah seronok berjalan dan snap gambar, hujan turun dengan sangat lebat.
Jadinya, kami cepat-cepat cari tempat berteduh di kafe sebelah ni. Nama kafenya Kopi Dari Hati. Ambil minum-minum sambil makan-makan ringan, kami tunggu hujan reda dulu sebelum rancang aktiviti seterusnya. Sebab ada kafe lain yang aku nak pergi sebenarnya. Selepas hujan dah reda, aku dan wife terus naik Grab menuju ke Voka Kopi. Sebuah kafe minimalis yang memang aku dah lama aim nak singgah kalau datang ke Bukit Tinggi. Terletak di belakang balok, suasana kat sini memang chill habis. Interior dia putih bersih, dihias dengan pokok-pokok kecil, sangat tenang dan selesa untuk lepak. Aku minum kopi susu sejuk, simple tapi padu. Tak terlalu manis dan rasa kopi dia still menyelah, smooth dan balance je. Lepas tu kami order pizza dia. Jujur aku cakap, aku tak expect pizza dekat kafe ni sedap. Tapi dough dia lembut gila, topping dia pun kaya dan cukup sangat rasa. Cheese dia pekat, tak kedekut langsung. Tapi macam biasalah, lepas habis keping 2 pizza, perut rasa macam nak lagi. Aku pun order mi goreng. Mi goreng dekat sini lebih kurang macam mi goreng dekat Malaysia je. Jenis kering, pedas-pedas manja, cukup garam, cukup minyak dan yang penting, sedap. Makan sambil layan muzik slow dan suasana malam dekat Bukit Tinggi ni memang syok. Cuma dekat sini sayang satu benda. Pengalaman dekat sini sedikit terganggu dengan asap rokok yang agak kuat. Dekat Voka Cafe ni, dia tak ada larangan merokok tau. Jadi kalau nasib tak baik, korang duduk dengan perokok, suasana jadi kurang selesa sikit sebenarnya. Pagi tu, waktu Bukit Tinggi masih dingin dan lengang, aku dan isteri dah bergerak menuju ke puncak Taruko. Target aku cuma satu, awan karpet. Tetapi bila aku sampai ke puncak Taruko tu, aku tengok langit kosong, awan karpet langsung tak ada. Tapi sejujurnya aku tak rasa kecewa langsung. Sebab bila aku berdiri dekat tepi tebing tu, tengok lembah Ngarai Sianok dengan mata sendiri, aku terdiam. Keunikan lembah-lembah yang ada dekat sini umpama dilukis oleh alam. Kabus-kabus nipis masih terapung jauh dan gunung-gunung berdiri senyap di kejauhan. Kau takkan faham kalau kau tak datang sendiri dekat sini. Angin sejuk menyapa muka dan aku dengan wife cuma berdiri dekat situ, terpaku, tak bercakap. Tak perlu kopi, tak perlu muzik. Alam bagi semua rasa yang kau perlukan. Dan waktu tu aku mula sedar, rezeki aku bukan awan karpet, tapi satu pemandangan yang buat jiwa aku senyap, dalam erti yang paling tenang. Lepas je daripada puncak Taruko tu, Pak Hari ajak kami ke satu lagi tempat, iaitu panorama baru. Katanya mungkin awan karpet boleh dapat dekat sana. Sampai je dekat sana, yang ada cuma lautan manusia. Awan karpet langsung aku tak nampak. Aku lepak dekat sini sekejap je, just ambil angin, tapi tak lama. Lepas tu terus gerak balik.
Tetapi sebelum keluar, mata aku tertarik dengan deretan gerai di pintu masuk. Ada pisang kapek, pisang bakar, bau dia memang menggoda. Aku beli dan rasa dia memang sedap. Yang penting buah-buahan kat sini pun semua murah-murah. Avokado memang besar-besar. Harga pun berpatutan. Isteri aku terus tak lepaskan peluang dan dia beli dan bawa balik ke Malaysia. Overall, pada pendapat aku, kalau korang nak datang ke Panorama Baru ni, make sure jangan datang pada hari weekend. Kalau korang datang waktu weekend macam ni, memang tak best. Sebab semua benda kena berebut. Lepas check out, kami singgah dekat Bika Talago yang ada di Bukit Tinggi, kedai kuih tradisional Minang yang cukup popular. Bika Talago ni diperbuat daripada campuran tepung beras, kelapa parut dan gula merah. Dibakar pula atas periuk tanah liat yang dialas daun pisang, memberikan aroma yang sangat unik dan sedap. Dekat sini terdapat dua jenis bika. Yang putih, rasa dia manis dan ringan. Dan yang coklat pula, yang lebih kaya dengan rasa pisang dan gula merah. Teksturnya lembut di dalam, rangup sikit dekat luar. Sesuai sangat untuk kudapan pagi atau teman minum kopi. Kalau korang datang ke Bukit Tinggi, jangan lepaskan peluang untuk cuba Bika Talago ni. Memang sedap dan sangat berbaloi. Dalam perjalanan aku untuk menuju ke Alahan Panjang, aku melintasi sebuah danau yang sangat besar. Namanya Danau Singkarak. Memang rezeki akulah dapat melalui dan melihat sendiri danau yang besar yang ada dekat sini. Kalau nak ikutkan plan asal, kita orang nak lalu je. Tapi bila nampak kebun teh ni terbentang luas depan mata, kita orang terus berhenti. Tak boleh tak singgah. Ini bukan kebun biasa. Ini kayu jauh yang terletak di Solok. Dan jujurnya, view dia memang padu gila. Dekat sini kau tak bayar-bayar apa-apa pun. Masuk je ikut jalan kampung tu. Kau boleh jalan-jalan dekat dalam kebun teh ni. Ambil gambar, selfie, buat konten. Dengan angin yang sejuk dan view hijau 360 darjah, memang korang tak boleh kalau korang tak buat konten dekat sini. Aku dengan wife aku terus onkan mood Hindustan sekejap. Main lari-lari sikit, posing konon-konon sweet. Tapi serius weh, tempat ni memang perfect untuk korang nak buat drone shot, nak buat b-roll atau buat gambar cover Instagram. Tapi itulah dia, kadang-kadang benda yang kita tak rancang ni pun boleh jadi momen yang paling rare. Kayu jauh ni bukan tempat nak lepak lama pun, tapi cukup untuk buat kau tersenyum sepanjang hari. Oh, tu Pulau Indah. Lepas daripada kebun teh kayu jauh tu, aku teruskan perjalanan ke Alahan Panjang. Sampai je dekat Pulau Indah ni, aku terus terdiam. Pemandangan dia memang macam kat Eropah. Sebuah danau yang tenang, bukit yang hijau, pokok-pokok cemara. Memang aku tak sangka ada view macam ni dekat sekitar Sumatera Barat ni. Tapi itulah sayang, sebab aku datang ni waktu weekend, so orang memang ramai. Nak shoot pun aku kena pandai cari angle dulu.
So jadinya aku cuma ambil peluang untuk ambil beberapa shot drone dan gambar dengan wife. Walaupun sekejap, tapi cukup untuk mengabadikan kenangan dekat sini. Next stop kita orang ialah Solok Rajo Cafe. Sampai je terus rasa macam masuk dekat set filem. View danau di atas terbentang luas, angin sejuk, vibe tenang. Tapi ramai gila lah orang. Weekend kan, biasalah. Untuk kopi aku order Americano. Tak perlu gula. Rasa asli kopi Arabica Solok Rajo ni memang dah cukup padu dah. Kalau korang nak tahu, kopi ni pernah memenangi ujian rasa antarabangsa tau. Skor atas 85. Bukan kaleng-kaleng kopi dekat sini. Untuk makanan, aku try ayam penyet dan juga indomie. Jujurlah aku cakap, nasi dia agak mentah. Mungkin sebab crowd ramai sangat, so dapur pun kelang kabut. Solok Rajo ni bukan sekadar kafe. Ia sebahagian daripada koperasi yang support petani-petani kopi tempatan dekat sini. So, setiap cawan yang kau minum, kau support komuniti dekat sini sebenarnya. So, memang massive respect untuk diorang ni. Tapi apa-apa pun, kalau korang nak rasa vibe kafe dengan panorama yang sangat luar biasa, Solok Rajo is the place. Memandangkan tadi aku tak dapat nak makan sangat sebab nasi mentah, Pak Dian terus bawa kami ke pot makan yang betul-betul sedap. Dia pun terus suggest Chili Hill Cafe and Resto. Katanya dekat sini bukan sekadar view, tapi makanan pun power. Bila sampai je dekat sini, aku terus faham kenapa tempat ni viral. Lokasi dia ada dekat atas bukit, dikelilingi kebun teh yang terbentang luas macam kapet hijau. Dekat sebelah kiri korang akan nampak gunung. Dekat sebelah kanan pula korang akan nampak awan dan juga kabus-kabus lalu depan mata. Memang macam scene filem luar negara. Sejuk dia pun bukan main-main tau. Sejuk dia memang terus segar kepala aku. Dekorasi untuk kafe ni pun memang cantik. Moden, bersih. Ada sentuhan kayu dan batu yang simple tapi sangat kelas. Banyak juga spot-spot bergambar. Lighting dia pun memang cantik, natural. Dekat sini, ramai orang datang bukan setakat nak makan je tau, tapi sebab nak lepak pun sama. Healing dan ambil gambar lawa-lawa. Tapi highlight sebenar untuk kedai ni ialah makanan dia. Aku order nasi ayam geprek. Tak tipu, memang sedap gila. Sambal dia memang menyala. Pedas tu masuk dengan cuaca sejuk yang memang ngam sangat. Ayam dia rangup dekat luar, juicy dekat dalam. Nasi dia pula masak elok, panas dan wangi. Portion besar, harga pun berbaloi. Bagi aku, Chili Hill ni bukan sekadar tempat untuk makan. Ini destinasi. Kalau kau datang ke Alan Panjang, rugi besar lah kalau kau tak singgah dekat sini. Baik kau datang awal sikit, sebab tempat ni memang cepat penuh. Tapi kalau kau dapat pot yang menghadap lembah macam aku ni, confirm tak nak bangun. Perjalanan daripada Alahan Panjang ke Kota Padang ni tak lama pun, lebih kurang sejam je. Tapi perjalanan dia memang ekstrim gila. Sebab rut jalan ni, korang kena melalui Sitinjau Lawit, iaitu satu jalan legendaris di Sumatera Barat yang terkenal dengan jalan yang berliku dan sangat curam. Sampai Kota Padang, kami terus ke Hotel Santika Premier Padang untuk check-in dan berehat. Hotel ni terletak strategik di pusat bandar, jadi senanglah kalau korang nak ke mana-mana. Bila masuk je bilik, aku terus impress. Ruang bilik sangat luas, desain moden dan minimalis. Warna neutral yang buat rasa tenang dan sangat cozy. Katil dia memang empuk gila lah. Tidur memang lena malam ni, confirm. Hotel ni lengkap dengan fasiliti yang buat aku rasa puas hati. Ada swimming pool yang luas, ada gym dengan pakaian lengkap,
dan wifi laju yang penting untuk buat kerja dan juga aku nak upload video nanti. Untuk sarapan korang tak perlu risau dah, sebab Santika Premier ni ada restoran yang menyediakan servis sarapan pagi dengan pelbagai pilihan makanan. Dari segi harga untuk hotel ni sangat reasonable, tak mahal sangat untuk standard hotel dengan kemudahan yang macam ni. Kalau korang plan datang ke Kota Padang, aku recommend gila Santika Premier ni. Selepas rehat dan refresh badan dekat hotel, kami decide nak keluar cari pot kopi. Jalan-jalan, cari tempat santai yang buka 24 jam. Dan kami jumpa Rumah Pasir ni. Kafe yang jadi favourite ramai sebab konsep dia simple tapi sangat comfy. Sesuai sangat untuk lepak malam-malam. Suasana kafe ni memang chill. Lighting dia malam-malam, ada dekorasi kayu dan batu yang buat vibe dia cozy. Memang tempat perfect untuk recharge selepas perjalanan yang jauh dan penat tadi. Lepas settle minum kopi dan makan sikit, aku terus buka Grab dan order sate padang. Kira nak buat dinner santai-santai lah dekat hotel, sebab badan dah letih dan malas nak keluar lagi. Pagi ni, aku start dengan sarapan dekat hotel Santika Premier Padang ni. Bilik dah selesa dan sarapan pagi pun sama hebatnya. Pagi ni, aku cuba lontong khas Sumatera Barat. Serius bro, lontong dia memang pekat. Kuah dia lemak dan pedas dia memang ngam betul. Sebenarnya, ni dah 2 kali dah aku makan lontong dekat area Sumatera Barat ni. Dan dua-dua kali tu memang sedap gila. Selain tu, aku rasa juga dia punya nasi goreng, telur dan beberapa menu standard hotel yang lain. Semua fresh dan rasa memang cukup sedap untuk mulakan hari yang baru. Perut pun dah kenyang, lepas makan, aku dah ready nak terus explore ke Kota Padang. So jom, follow aku. Aku bagi tahu Pak Dian yang aku nak beli oleh-oleh untuk family aku. Dan Pak Dian bawa kami ke Putih Reno, sebuah pusat oleh-oleh yang terkenal dengan koleksi-koleksi oleh-oleh daripada Minangkabau. Dekat sini, aku sempat beli beberapa helai baju dan kitchen untuk family aku. Harga pun sangat berpatutan dan kualiti produk memang terbaik. Seterusnya, kami singgah di pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim. Tempat ni memang popular di kalangan pelancong. Lokasinya sangat strategik di Jalan Veteran dan buka daripada awal pagi. Sesuai sangatlah kalau korang nak beli oleh-oleh sebelum korang balik. Dekat sini aku beli beberapa pack rendang, serbuk kopi dan juga krepek untuk kawan-kawan dan keluarga. Harga memang sangat murah. Kalau datang Kota Padang, satu tempat yang wajib korang singgah ialah Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ni memang special. Daripada jauh lagi, korang dah nampak dah atap gonjong dia tu. Bentuk yang diinspirasi daripada rumah gadang, rumah adat Minangkabau. Tapi kalau tengok betul-betul, dia bukan sekadar cantik tau, tapi ada simbolik yang sangat mendalam. Bentuk atap tu sebenarnya diinspirasikan daripada bentangan kain yang digunakan pada waktu para sahabat nak angkat Hajarul Aswad dulu, waktu nak bina balik Kaabah dulu. Masjid ni sangat besar, mampu tampung sampai lebih kurang 20,000 orang jemaah.
Tapi yang buat aku lagi kagum, dia tak ada kubah macam masjid biasa tau. Rekaan dia sangat unik, moden tapi tetap kekalkan dengan identiti Minang. Masa aku melangkah masuk ke masjid ni, aku terus terasa sejuk dan tenang. Interior dia sangat kemas, luas dan bersih. Terdapat ukiran kayu, lampu gantung yang elegan dan hiasan Asmaul Husna dekat atas shilling. Tak terlalu sarat, tapi tetap rasa megah. Lantai dia dilapik dengan karpet yang tebal dan selesa. Katanya sumbangan daripada luar negara. Waktu aku datang ni, aku sempat rakam beberapa shot drone. Dan sumpah, bila tengok masjid ni daripada atas, nampak macam istana atas awan. Ada gaya, ada maruah dan ada cerita. Selepas berjalan-jalan dekat area Masjid Sumatera Barat tu, wife aku ajak singgah dekat Eagle Store Padang. Katanya nak belikan aku hadiah untuk birthday. Dia tahu aku memang peminat tega untuk barangan-barangan Eagle. Masuk je dalam kedai, terus aku rambang mata. Daripada beg, jaket, kasut sampai ke aksesori outdoor, semuanya ada. Memandangkan aku memang tengah cari beg untuk muatkan kamera, tripod dan drone aku, alhamdulillah, rezeki aku time tu ada promosi potongan harga 30% untuk pelbagai jenis produk. So dapatlah aku beli beg yang aku nak dengan harga yang sangat murah. Apa-apa pun, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat wife aku yang sangat sweet ni. Hadiah birthday yang sangat bermakna dan berguna untuk aku. Aku tak sangka betul dekat hujung Sumatera Barat ni ada satu tempat yang buat aku rasa macam tengah syuting filem Korea. Ini bukan pantai biasa, ini pantai Carolina. Tapi aku tak datang sini semata-mata nak tengok laut je. Sebenarnya, aku datang sebab savana dia. Savana yang terbentang luas macam padang rumput emas ni dikelilingi pepohon rimbun, ditiup angin dari teluk bungkus yang tenang. Dan paling tak sangka, dekat tengah padang tu ada kerbau-kerbau hidup yang jalan perlahan macam tahu je dorang tengah jadi prop dalam video aku. Sumpah rare dan sumpah luar biasa tempat ni. Kalau korang pernah tengok babak-babak romantik dalam drama Korea kan, macam ni lah suasana dia. Cuma bezanya, ini adalah Sumatera Barat dan view dia memang tak kalah dengan view luar negara. Tempat ni memang buat aku lupa sekejap tentang semua benda lain. Kalau kau stres, datanglah sini. Kalau kau content creator juga, wajib datang sini sebab view dia memang wow. Selepas puas berlari di bawah matahari, aku ajak Pak Dian singgah dekat mana-mana tempat nak hilangkan haus. Plan asal nak ke satu kafe yang aku aim daripada awal tu hari. Tapi sayangnya tutup pula pada hari Isnin. Sambil-sambil aku berjalan tu, aku ternampak satu kafe yang view dia betul-betul mencuri perhatian. Nama kafe ni Ocean Hill Cafe. Kalau daripada segi visual, tempat ni memang layak untuk masuk dalam postcard. Langit biru, laut memantulkan cahaya dan bunyi ombak dari jauh. Semuanya menjadi satu kombinasi yang tenang dan mendamaikan. Lepas lepak dekat Ocean Hill Cafe tadi, aku rasa macam tak puas lagi nak chill. So aku ajak Pak Dian ke satu lagi cafe yang memang ada dalam bucket list aku. The Pagang Cafe. Perjalanan tak jauh pun, lebih kurang 10 minit je.
Sampai je dekat sini, aku terus rasa berbaloi. Layanan staff dia mesra gila, buat aku rasa selesa daripada awal. Kita orang order makanan ringan dan air sparkling yang aku sendiri pun tak ingat dah nama dia. Tapi sumpah menyegarkan. Aku dan wife dua-dua order air tu. Memang refreshing. Yang paling mengejutkan aku, harga dia. Dengan view yang menghadap lautan Hindi, harga makanan dan minuman dekat sini sangat berpatutan. Menu dia pun bermula dari sekitar RM15,000 hingga RM20,000 je. Memang sesuai untuk semua golongan. Suasana dekat sini tenang dan nyaman. Sesuai untuk lepak santai, meeting atau sekadar menikmati keindahan alam. Kalau korang cari pot untuk layan sunset, tempat ni memang spot on. The Pagang Cafe ni terletak di Bukit Gado-Gado, Padang Selatan. Lokasi dia strategik, mudah diakses dan menawarkan pemandangan laut yang sangat memukau. Kalau korang datang ke Padang, make sure korang tak terlepas peluang untuk datang ke kafe ni sebab memang worth it gila. Selepas puas berjalan, perut aku pun dah mula berdendang. Aku bagi tahu Pak Dian, jom Pak Dian, kita cari nasi Padang. Tapi kali ni, saya nak makan seafood. Jadinya, Pak Dian bawa aku ke Pondok Ikan Bakar Khatib Sulaiman. Nama dia pun dah sedap kan? Lokasi dia, betul-betul depan pantai Padang. Angin laut sejuk-sejuk, perut pula tengah lapar, memang ngam. Bila aku sampai je, aku terus order macam orang tak makan 3 hari. Ketam nipah 4 ekor, ikan bakar, udang bakar, ditambah pula dengan gulai Minang, sambal-sambal, sayur semua cukup. Memang penuh lah meja, hati pun penuh dengan kesyukuran. Rempah dia pekat, rasa manis-manis, masin-masin lemak. Dibakar atas bara api, bukan pan. Jadi, kau dapat rasa asap dia yang sedap tu. Garing dekat luar, juicy dekat dalam. Selepas habis makan, kita orang siap-siap dan kita orang terus ke Taplau, iaitu tepi laut Padang. Dekat sekitar area ni, ramai sangat orang lepak. Ada yang jogging, ada family piknik, budak-budak main pasir, ada yang tengah healing sorang-sorang. Vibe dia memang hidup dan sangat tenang. Sunset dekat sini bukan biasa-biasa. Dia macam tarik kau untuk diam, untuk rasa, untuk betul-betul hadam tentang hidup. Memang romantik suasana dekat sini. Aku dengan wife hanya duduk diam je, hirup air kelapa sambil tengok langit bertukar warna. Ada satu rasa yang tenang yang tak boleh aku beli kat mana-mana. Ini adalah momen yang paling aku hargai sepanjang trip ni. Selepas puas melayan sunset, malam tu aku dan wife decide nak cari kafe yang best yang ada dekat Padang ni untuk chill. Kita orang singgah di Cafe di Alta. Kafe ni memang cantik, daripada luar sampailah dalam. Setiap sudut memang instagramable. Lampu-lampu warm, dekorasi minimalis, tapi ada vibe cozy yang boleh buat kau rasa macam rumah kedua.
Aku boleh bayangkan lepak lama-lama dekat sini sambil buat kerja ataupun sekadar melepak dengan kawan-kawan. Untuk kopi dia, aku boleh katakan kopi dia sangat smooth. Aroma dia wangi sampai buat otak terus rasa segar. Kemudian wife aku pula cuba chicken tenders dia yang pedas tu. First bite terus rasa meletup rasa pedas dia. Walau bagaimanapun, pedas dia yang boleh buat kau ketagih tau. Macam nak tambah lagi dan lagi. Dia sebenarnya pedas gila, tapi sedap gila. Lepas daripada kafe di Alta tadi, aku dan wife teruskan misi kafe hunting. Kali ni, aku singgah ke Charlotte and Hugo, sebuah kafe yang dari luar nampak sangat eksklusif dengan konsep Itali yang moden. Decoration dia memang minimalis tetapi sangat kelas, dengan sentuhan warna hijau zamrud dan warna emas yang menenangkan. Lampu-lampu dia warm light yang tergantung sangat kemas, dan susunan meja yang rapi membuatkan suasana dekat sini memang cozy habis. Aku order pizza dan warm vanilla, sementara wife aku pula dia pilih kopi, ada kek dan juga aiskrim. Pizza dia nipis, topping penuh dan rasa dia memang seimbang. Tak terlalu masin dan tak terlalu pedas. Untuk warm vanilla pula, manisnya sangat nice dengan aroma vanilla yang wangi. Dan juga kopi yang wife aku order pun memang sangat sedap, dengan rasa yang sangat lembut dan tak terlalu pahit. Tetapi apa yang paling mengejutkan, harga semua makanan yang kita orang order ni memang sangat berpatutan. Dengan suasana kafe yang cantik dan makanan yang sedap macam ni, memang berbaloi sangat. So, kalau korang datang ke Padang dan nak cari tempat lepak yang estetik dengan makanan yang sedap macam ni, Charlotte and Hugo ni memang aku recommend sangat. Selepas urusan check out, aku terus gerak ke satu tempat yang aku memang daripada awal dah aim nak singgah, iaitu Museum Aditya Warman. Jujur aku cakap, ini antara museum paling estetik yang pernah aku jejak. Bangunan dia style rumah gadang, atap gonjong tajam menjulang, vibe dia memang Minangkabau all the way. Daripada luar pun dah padu weh. Dia bukan setakat luaran je cantik, masuk je dekat dalam, dunia Minang terus terbentang depan mata. Semua ada. Pakaian adat ada, alat muzik lama ada, pinggan mangkuk, ukiran kayu, barang perkahwinan, semua tersusun kemas. Dekat sini, apa yang buat aku paling excited, dekat dalam ni juga dia ada museum rendang tau. Diorang siap explain sejarah rendang, asal usul dia, evolusi dia dari laut pengantin sehingga menjadi warisan UNESCO. Aku suka betul cara diorang susun pameran, clean dan modern tapi tetap rasa tradisi. Info pun semua senang nak hadam, tak ada bosan langsung. Nak konten estetik dalam rumah gadang, tempat ni confirm jadi. Serius aku cakap, kalau kau datang ke Padang tapi tak masuk ke Museum Aditya Warman ni, memang rugi besar. Ini bukan setakat museum biasa-biasa tau. Ini tempat kau belajar budaya Minang sambil ber-OOTD
Oh ya, dan yang penting, tiket untuk masuk dekat sini murah sangat-sangat. Sebelum balik, aku minta dekat Pak Dian untuk bawa kita orang makan nasi padang dekat rumah makan Lamunan Ombak. Memang tempat legend dengan rasa Minang yang original. Dekat sini, ayam pop dia antara yang paling aku suka. Ayam tanpa kulit yang direbus dalam air kelapa bersama rempah-rempah seperti serai, jahe, lengkuas dan daun salam. Kemudian digoreng sebentar. Daging ayamnya lembut, beraroma dan sangat gurih. Kuah sambalnya pula pedas manis, tambah lagi sedap. Lauk lain yang aku cuba pula ialah gulai tunjang dengan gulai perut. Kuah gulai pekat, lemaknya cukup rasa santan yang asli, pedas sikit, penuh rempah yang kick dengan tekak. Tunjang dan perut pula masak sampai lembut tapi tetap ada tekstur. Korang ada plan untuk datang ke Padang? Korang wajib datang sini. Dah sampai masanya untuk aku ucapkan selamat tinggal kepada Pak Dian. Bukan mudah sebenarnya nak berpisah dengan orang yang banyak sangat bantu aku dengan tunjuk jalan. Terima kasih Pak Dian atas setiap detik, setiap cerita dan segala budi baik yang Pak Dian hulurkan selama ni. Sumatera Barat bukan sekadar destinasi. Ia adalah sebuah pengalaman hidup. Dari setiap lereng bukit, setiap piring rendang, setiap senyuman yang kau temui, ia punya cerita, punya jiwa dan janji untuk buat hati kau terpaut lama. Selamat tinggal ranah Minang. Semoga berjumpa lagi.